yang kita masuk ni pun ada sikit gangguan. Ya, ada gangguan, ada usik-usikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam Malaysia Madani, salam Jubli Perak SMK Kuala Nerang. Guru Legend SMK Kuala Nerang. Jadi sempena Jubli Perak SMK Kuala Nerang yang ke-25 ini, kita bawakan 2 orang Guru Legend yang pastinya akan dikenali oleh semua student-studentnya. Kalau tak kenal 2 orang ni, maknanya bukan budak Kuala Nerang lah. Jadi, jom kita perkenalkan yang pertama. Kita persilakan Guru Legend kita yang pertama. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Cikgu Zalina binti Maisa. Kalau anak murid saya kenal, saya cikgu. Kalau mula dulu saya cikgu Bahasa Melayu dan juga sejarah. Dan hari ini saya cikgu sejarah sepenuhnya lah. Okey, saya mula melaporkan diri di SMK Kuala Nerang pada 1 hari bulan 1 2002. Bertukar dari SMK Putra Kangar Perlis. Jadi ketika saya mendapat surat penempatan, saya tak nampak bangunan SMK Kuala Nerang tu. Jadi saya duk bayar kat mana, sebab saya duk balik mai Kuala Nerang, saya tak pernah jumpa bangunan sekolah menengah Kuala Nerang. Jadi saya kata, oh, sekolah menengah Syed Ahmad kot. Tukar nama sebab saya adalah bekas pelajar sekolah menengah Datuk Syed Ahmad. Jadi bila saya diberitahu bahawa SMK Kuala Nerang adalah sekolah yang menumpang di SKTAP. Jadi ketika saya ke SKTAP, saya disambut oleh arwah Ustaz Mak Zain pada masa tu sebagai penolong kanan petang, penolong kanan pentadbiran. Jadi saya lampu diri di situ dan seterusnya saya ingat lagi lah, kerusi meja saya telah disediakan oleh mantan guru saya sendiri, iaitu Cikgu Tony Zainuddin. Saya sangat terharu lah sebab saya pernah belajar dengan dia matematik ketika saya tingkatan 3. Seorang cikgu yang sangat kita kata berkarisma, sangat baik dan semuanya lah. Saya matematik saya boleh faham tu dengan dia, dan dia menyambut saya sebagai rakan setugas. Jadi itulah pertama kalinya saya mengenali SMK Kuala Nerang. Tu cerita legend yang pertama. Kita dengar pula kali pertama legend yang kedua bila dia jejak masuk ke SMK Kuala Nerang. Kita persilakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zalina, rakan sekerja saya. Kami sama-sama lampu diri pada tahun 2002 kan? 2002. Cuma Puan Zalina nak aware pada saya 6 bulan lah. Saya dah start pada bulan 6. Untuk ketahuan semua, saya dari SMK Datuk Syed Ahmad lah dipindahkan ke SMK Kuala Nerang sebab ada satu alasan saja, iaitu jawatan Setiausaha Sukan tidak ada. Masa tu. Jadi saya dipersilakan. Jadi saya pun lampu dirilah untuk menjawat jawatan SU Sukan. Alhamdulillah, perjalanan kerja atas dorongan kawan-kawan semua kan jalan dengan baik. Untuk ketahuan semualah ya, seperti juga Puan Zalina kata tadi, SMK Kuala Nerang ni dia tidak ada bangunan sendiri. Kita menumpang di SK TAP ataupun SK Tunku Abdul Rahman, iaitu pada sesi petang. Dan student kita pun hanya Form 1, Form 2. Form 3 tak sampai lagi. Jadi dari segi sejarahnya sebenarnya, saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada 2 orang tokoh, iaitu Tuan Haji Syahidah Abdul Rahman selaku PPD dan Cikgu Abu Bakar Abdul Rahman selaku pengetua SMK Datuk Syed Ahmad, sebab mencetuskan idea untuk mewujudkan SMK Kuala Nerang. Disebabkan kelambakan student di SMK Datuk Syed Ahmad, sejumlah 2,000 orang lebih, ya, menyebabkan
terpaksa diwujudkan sekolah baru. Atas idea mereka, jadi kita pisahkan 4 kelas sesi petang SMK Datuk Seri Ahmad. Tingkatan 1 kita menumpang di SK Kuala Nerang. Itu pada tahun 1998. Bila masuk 1999, kita mohon untuk wujudkan sekolah. Jadi kita dapat kelulusan daripada kementerian pada tahun 2000. Maka wujudlah SMK Kuala Nerang pada tahun 2000 tanpa bangunan. Wujud dah tapi tanpa bangunan. Jadi pihak pengurusan daerah buat keputusan dan juga jabatan negeri, kita menumpang di SK Tunku Abdul Rahman. Iaitu sesi petang. Kita ada tingkatan 1 dan 2. Lepas tu muncullah tingkatan 3. Jadi pengetua yang pertama adalah Tuan Haji Ahmad Fazil. Arwah dah. Al-Fatihah untuk beliau lah. Kemudian kita ada pengetua yang kedua, iaitu Tuan Haji Soparuddin bin Ismail. Jadi pada era pengetua yang pertama tu, kita punya kualiti pelajar agak terhad. Tapi ketika di era Tuan Haji Soparuddin, kita telah mencipta satu fenomena, anjakan paradigma. Kita dapat tempat kedua. Keputusan SRP ke PMR masa tu di bawah SMK Datuk Seri Ahmad. Sedangkan pada masa itu daerah kita besar, daerah Padang Terap dan Pendang. Di satu kejutan. Dan saya cukup kagumlah dengan rakan-rakan kami yang segelintir saja. Berapa orang masa tu? Masa tu cikgu lebih kurang 20 orang lebih ke, 20 orang lebih. Tapi kita ada pelajar yang kita bentuk, terutamanya subjek bahasa Inggeris yang menyebabkan lonjakan tu. Dan dari segi bila cakap tentang sukan tadi, saya datang ke sekolah ini dengan satu impian. Saya nak mencipta, sebab saya punya prinsip mudah saja. Kalau kita boleh mencipta nama, tak kira dalam bidang apa sekalipun, orang akan sebut. Sebab saya ada pengalaman yang agak menyedih dan memilukan. Apabila kejohanan olahraga peringkat daerah Padang Terap Pendang, nama sekolah kita dan kemah tidak disediakan. Jadi penganjur agaknya terlupa ataupun tersilap, saya tak pasti. Cuba bayangkan ya, kita pergi ke kontingen, tiba-tiba tidak ada nama, tidak ada kemah. Aduh, kata apa pasal dia bangunan lah, bangunan tak ada. Kita panggil kita sekolah PPRT ya. Sekolah PPRT. Tak apa, saya pergi juga dengan Cikgu Jamili. Dan akhirnya kami membuktikan, kami dapat 1 pingat perak. Ya, dengan jumlah atlet yang terhad, kami mencipta 1 pingat perak acara 100 meter bawah 15. Kita tidak ada kategori bawah 17 sebab student kita takat form 3 saja. Dan mulai pada saat itu saya mula terfikirlah bahawasanya nama itu penting. Nama itu penting dan saya berazam bersama dengan rakan-rakan saya nak mencipta nama. Jadi alhamdulillah hari ini terbuktilah nama SMK Kuala Nerang telah berada di pesada yang sepatutnya. Ya, dengan komitmen guru-guru muda hari ini, kita mencipta nama di Putrajaya. Sebenarnya pasukan bola sepak kita telah mencipta nama awal lagi, iaitu pada tahun 2005-2006 kita mencipta nama di pesada kebangsaan. Dan atlet olahraga sekolah kita, saudara Maslan Rosli, telah mencipta nama di peringkat antarabangsa. Kita terbangkan beliau ke Australia. Dan pasukan quartet kita 4x4 memecah rekod kebangsaan di Sabah. Jadi mulai pada saat itu adalah rakan-rakan saya di kementerian yang telefon dan mengucapkan tahniah. Dan mulai pada saat itu saya pun dengan Puan Delina
Puan Delina banyak membantu saya, terutamanya dalam aktiviti sukan lah. Dia sering bersama saya sampai ke peringkat kebangsaan. Saya selalu bawa dia. Yalah, masa tu dia belum berumah tangga, dia mudah lah kita bawa. Jadi untuk adik-adik, rakan-rakan seperjuangan yang masih ada di SMK Kuala Nerang, amanah kita besar, ya. Kita memikul satu amanah. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Jadi harapan saya dan juga Puan Delina dan juga rakan-rakan yang dah meninggal pun ada. Itu juga pengetua-pengetua yang pernah berbakti di sekolah ni, terutamanya Tuan Haji Muqtad bin Hashim yang sering memberi rancangan lah untuk guru-guru berkhidmat. Dan juga saya cukup hormatlah keahlian yang ada dalam kelompok di SMK Kuala Nerang ni, terutamanya guru-guru. Kita bekerjasama. Kita tak mencetuskan sesuatu masalah lah. Alhamdulillah, proses kita nak masuk ke bangunan ini berlaku pada tahun 2005. Bangunan yang indah ini. Kita ada seorang guru yang betul-betul lumus memantau perkembangan bangunan ini pada tahun 2002, 3, 4 dan 5. Itu Cikgu Ahmad Syukri. Beliau cukup arif lah tentang selok-belok dalam kampus kita ni. Proses nak masuk sini, kita semelih 2 ekor lembu. Kita buat majlis dan kita buat baca Yasin. Kalau anda ingat, setiap hari Khamis kita baca Yasin. Ini pegangan yang kita pegang daripada tahun 2005 sampai sekarang. Sebab untuk pengetahuan semua lah, tempat yang kita masuk ni pun ada sikit gangguan. Ada gangguan, ada usik-usikan. Jadi untuk mengatasi masalah itu, kita bekerjasama semua. Kita membina satu pasukan, iaitu pasukan yang mencintai sesama kita, dan akhirnya kita berjaya mengawal usikan-usikan tadi. Alhamdulillah. Dan akhirnya lah, sebelum kita pergi ke langkah seterusnya, saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada angkatan baru, sebab walaupun saya dah bersara, saya sering ikut perkembangan dengan dunia multimedia hari ni, ikut perkembangan. Saya pun terkejut bila tengok ada cikgu-cikgu kita yang boleh beraksi sebagai artis pun ada. Dengan topik kalender je. Dah ada pelajar kita yang saya tak jangka, tiba-tiba boleh mencipta nama, terutamanya cikgu aku Muhammad Firdaus yang sering membawa nama SMK Kuala Nerang ni ke pesada di Putrajaya. Dan rakan-rakan saya di negeri lain pun duk bertanya kan, hebat, dia kata hebat. Saya kata sejak saya keluar tu hebat tu, saya duk tak tentu. Okey, sekian, terima kasih Ustaz. Ya, betul. Jadi maknanya kalau cikgu-cikgu legend ni dapat tahulah bangunan tu bila dibina, selok belok tu semua pakat tahu lah, roboh bila, calak tang mana, semua tahu, tak ada masalah. Jadi untuk yang terakhir ni, nak tahu harapan daripada Jubli Perak ni, kita nak buat sambutan Jubli Perak ni, maksudnya harapan daripada cikgu-cikgu legend ni kepada orang yang tengok tu untuk memeriahkan program kita pada kali ini. Okey, bagi saya minta sebab kita selalunya kita ada satu stigma pandangan bahawa kalau SMK Kuala Nerang ni dulu dia kenali sebagai sekolah kanak-kanak nakal. Ya, lama dah. Ya, lama sangat. Waris pun macam kalau anak dapat Kuala Nerang, Allah. Dia kalau boleh nak minta usaha tukar ke SMK Datuk Syed Maen. Ya. Jadi bila kita dah sampai ke Jubli Perak, bermakna
kewujudan SMK Kuala Nerang yang dapat melahirkan generasi yang sangat berkebolehan dalam pelbagai bidang. Kalau bidang bak sukan kita tak sembang lah kan. Bak bolanya, bak atlet, balapan ke. Sebab saya ingat dulu kalau Nami kalau kita bawa budak pi olahraga, kalau Nami saja sebagai Nur Baizatul Hakmah, tapi panggil Nami sebab asal daripada Nami. Kalau dia duduk di peserta tu, cikgu dia tak payah duduk ketak. Sebab tahu dia tinggal tu dekat separuh padang dia boleh tinggal. Jadi nak bagi tahu bahawa orang-orang yang berada di luar jangan bimbang, jangan risau. Bila anak berada di SMK Kuala Nerang, insya-Allah kemenjadian murid itu sangatlah hebat. Di mana pun kita berada, kalau proses tu berlaku dengan baik, insya-Allah dia akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi sama-samalah datang pada sambutan Jubli Perak yang akan berlangsung pada 29 ke 31 kot. Dia satu hari bulan Januari 2026. Sertailah pelbagai acara. Ada yang bahagian jualan gerai, saya pun terlibat juga. Tengok ada dah masuk. Jadi jangan bimbang kalau kita rasa kalau benda ni boleh sampai keluar. Sebab ramai anak-anak murid kita yang berjaya, yang jadi orang yang hebat-hebat, mereka pun akan datang bagi sokongan. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan mungkin daripada cikgu legend juga yang bersara, yang telah pun bersara. Saya ni sebenarnya mewakili rakan-rakan yang telah bersara. Jadi sebelum saya hadir ni pun saya dah hubungi mereka. Mereka kata mereka akan tetap setia bersama dengan kita lah. Terutamanya pada majlis makan malam tu, mereka pun setujulah untuk membeli meja yang dijual. Itu juga dengan bekas pelajar kita. Dan saya dah kontak dah, mereka pun setuju. Mereka setuju nak beli meja, dan kemudian ada lagi lah, insya-Allah kita akan berusaha lah untuk menjayakan program ini. Sebab istilahnya pun besar, iaitu Jubli Perak ya. Dan saya pun amat bersetujulah dengan perancangan yang dibuat oleh pihak pengurusan. Sebab saya lihat semua pengurusan yang pernah berjasa di sekolah ni masih ada perasaan cinta. Jadi saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada pengetua-pengetua, bermula dengan Tuan Haji Fazil, kemudian kita ada Cikgu Separudin, kemudian kita ada Tuan Haji Mokhtar, kita ada Hajah Fozia, kita ada Hajah Rohani, kemudian kita ada Ustaz Bashar, kemudian kita ada Puan Suhazli, dan sahabat saya Encik Laziz bin Ahmad, dan juga adinda saya Azman Ahmad, dan sekarang ni adinda saya juga Burhanuddin. Jadi pengetua-pengetua yang datang ke sini, alhamdulillah semua memberi kerjasama yang baik. Semua ada keinginan untuk memajukan sekolah. Dan harapan jugalah daripada saya untuk bekas-bekas pelajar yang berjaya, tolonglah bantu sekolah. Sekurang-kurangnya anda membeli meja. Memeriahkan sebab saya diamanahkan oleh PKM untuk menjual seberapa banyak meja yang ada. InsyaAllah lah kita sama-sama berusaha. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Jadi terima kasih kepada dua orang guru kita, guru legend kita. Jadi kepada anda semua, jangan lupa hadir ke Jubli Perak dan pasti setia untuk bersama kami dalam Corners TV untuk mendapatkan info-info terbaru berkaitan dengan sambutan Jubli Perak untuk SMK Kuala Nerang. Jadi dari kami untuk anda, warisan ilmu inspirasi terbaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.